pedang. Minum. Diam ini tuh itu lemah-lemah curi cabai nih lemah betul curi cabai nih. Ayo buah cabai teman-teman. Sekarang udah malam dah, pukul 7. Tua itu bunuh ngambil cabai, ke ngulam cabai. Petang tuh di kampung bagus hari ini malam nih. Tidak hujan. Lampu solar tadi baru pasang testing ya. Oke, hidup. Ujung sana sama juga. Ini petang orang tuh ngambil cabai. Ini pedang. Cina pedah. Ini Cuma lu pedas nak ke? Cabai tanam tepi rumah ini berbuah banyak. Yang masak. Boleh ulam-ulam. Siapa yang suka makan cabai itu. Mana cuaca malam tu kaban-kaban. Si bintang bedak. Ucap selamat hari buruh kepada semua teman-teman, siapa-siapa kerja lah, termasuk diri sendiri. Hari ini 1 bulan Mei, sebenar hari buruh, Labor Day sedunia. Kita cuti balik kampung. Ini nama dia Mino. Oh Mino. 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 Okey, kaban-kaban untuk ya kena lampu baru terang nampak. Mana orang tu ngambil cabai. Nanti yang curi cabai. Curi cabai tanam yampu. Orang ngambil siang, cuma maning ngambil malam. Mai orang curi. Sehari-hari malam. Yang ambil cabai, curi cabai tanam yampu. Kira curi minyak malam-malam gitu. Sehari ambil siang malam. 2 pohon cabai ini tanam sini subur. Masak banyak buah ni.
masih lampu petang ni, masih meledak cabenya. Isi dia yang mansau-mansaunya. Sagam cuma orangnya gam cabai. Macam-macam ya. Mansau dia. Ngarang cabai waktu malam tu. Tu kita beli tu RM4 tu. RM6 ni. Tanam limpu beli ni. Ini banyak yang belum masak, kuning-kuning. Sini masih mentah. Ini masih hijau ni. Yang ke bisi mansau-mansau. Pedak. Enggak, buat nangka tu banyak. Dah ni 2 biji. 3 biji dah ni. Dikarong supaya dia tidak rosak. Ni kalau ambil sayur, buat sayur nicun ni. Masih muda. Tas sana lagi. Tengok ni apa biji dalam ni. Semakin besar makin senang. Tengok ni. 3 biji. Ni sudah dah buruk lambat karung itu hari. Tengok ini lagi. Ada 3 biji juga. Banyak buah nangka ni. Ni pun dah kena tebuk. Lambat karung ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 biji. Wih, banyak buah ni. Ni saya karung yang 3 biji ni. Ya, dia masak. Yang tu kalau mau ambil sayur bagus tu, cun. Masak dengan ayam. Masak santan ke. Ya, untuk ya kawan-kawan cabai yang diambil tadi, masak. Banyak lagi buah tu. Ya, masih macam ni banyak ni. Ini dah masak ni. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih nonton Sumitabak Channel. Sempena cuti Labor Day ni, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja lah untuk semua teman-teman yang bekerja apa-apa jenis pekerjaan.
Selamat hari bekerja. Semoga diberikan rezeki melimpah di tahun-tahun yang akan mendatang. Berikan kesihatan kepada teman-teman semua. Mana cuti public holiday ni, Labor Day kita balik kampung lah. Tadi ambil buah cabi, tengok buah panangga tadi, banyak buah dia. Saya karung dia, dimasak tidak buruk. Kalau tidak dikarung tu dia kena tebuk oleh serangga. Okey lah. Terima kasih menonton Sungai Tabak channel. Jangan lupa subscribe, support Sungai Tabak channel. Jumpa lagi di lain episod. Selamat Hari Pekerja, Hari Labor Day. Jumpa lagi.